Jika kamu nampak ubur-ubur ini di tepi pantai, tolong jangan pergi dekat ubur-ubur ini dan jangan sentuh ubur-ubur ini. Ubur-ubur ini boleh menghasilkan dan mengeluarkan banyak toksin. Ada satu budak kecil, warga Rusia, umur 2, sudah maut dan meninggal kerana disengat oleh ubur-ubur di Pantai Cenang, Langkawi. Memang sedih. You tengok kaki dia memang habis kena sengat. Budak kecil itu sudah disengat banyak kali dan toksin itu sudah menghentikan jantung dia dan menyebabkan kegagalan fungsi jantung dan juga menghentikan pernafasan dia secara tiba-tiba dan menyebabkan maut. Sesiapa yang disengat ubur-ubur, nombor 1, cepat cari cuka dan letak di atas luka itu. Nombor 2, jika mangsa tidak sedar dan sudah pengsan, cepat mulakan CPR kecemasan. Dan nombor 3, cepat telefon 999 dan panggil ambulans datang. Jangan main-main dengan ubur-ubur, memang bahaya. Jika ada persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.